Dolphin weh di sini. Weh, Kat Malaysia ada dolphin ni. Ria ke ni weh? weh, dah akhir zaman ni. Dalam kampung pun dolphin. Weh, Assalamualaikum khabar. Masya-Allah. Apa kau tengok apa ni belah aku nak ajar sekali tak? Dolphin, Tak, dolphin. dolphin dekat Malaysia ni. Ria ke ni mancing? Tak tahu lah dalam Aku kampung rasa pun. bukan ria ni. Sebenarnya dolphin ni diganti oleh AI sebenarnya. AI. Kau tak tahu AI tu apa? Sebenarnya AI tu adalah Artificial Intelligence atau dikenali sebagai kecerdasan buatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi diorang ni suka mereka video yang pelik-pelik supaya nampak benda tu lebih menarik. Sama macam ni. Ya, macam ria kan. Tapi sebenarnya AI ni ada keburukan dia juga dan ada juga kelebihan dia. Sebenarnya. So, kita kalau boleh jangan percaya sangatlah AI ni, bahaya jugalah. Betul tak? Objektif kajian kami yang pertama ialah mengenal pasti etika manusia dalam menggunakan teknologi AI berpandukan syariat Islam. Di sini kami ingin menekankan bagaimana manusia sepatutnya memanfaatkan teknologi AI dengan cara yang sewajarnya berpandukan syariat Islam. Dapatan kajian kami yang pertama ialah penggunaan AI perlulah melandaskan niat yang baik dan mempunyai tujuan yang betul. Di sini, sebagai contoh, kita boleh memanfaatkan teknologi AI dengan mencipta aplikasi panduan digital yang memudahkan urusan manusia dalam kehidupan seharian, iaitu sebagai contoh aplikasi solat waktu Malaysia, yang mana dengan adanya aplikasi seperti ini, ia memudahkan urusan umat Islam untuk sentiasa mengingati waktu solat daripada terus terleka dengan urusan dunia. Poin seterusnya, menekankan kepentingan tabayun, iaitu memeriksa dan maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kita perlu sedar bahawa AI boleh menghasilkan maklumat yang tidak tepat. Oleh sebab itu, setiap data yang dihasilkan perlulah disimak dahulu, terutamanya berkaitan dengan hal ehwal agama sebelum mempercayainya. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan kita untuk menyelidik dahulu setiap berita sebelum mempercayainya. Terus, sebelum kita menekan share, pastikan kita menekan semak. Tabayun adalah tanggungjawab kita sebagai pengguna teknologi. Bagi dapatan kajian ketiga, kami mendapati bahawa penggunaan AI perlulah dinilai melalui prinsip maqasid syariah agar tidak menjejaskan fungsi ciptaan manusia. Melalui prinsip maqasid syariah, AI wajib menjaga 5 perkara utama: agama, keturunan, akal, nyawa dan harta. Ini bermaksud teknologi yang dibangunkan tidak boleh mengancam keselamatan, pemikiran, nilai keluarga dan hak milik manusia. Penilaian etika AI juga boleh dilihat melalui 3 tahap maqasid. Yang pertama, daruriyah. Daruriyah meliputi keperluan mendesak seperti perlindungan nyawa ataupun keselamatan data. Tahap kedua iaitu hajiah. Hajiah membantu memudahkan kehidupan seharian. Sebagai contoh, kita boleh lihat daripada aspek perubatan, pendidikan serta pekerjaan. Tahap yang ketiga iaitu tahsiniah. Tahsiniah meningkatkan lagi kualiti hidup tanpa menjejaskan nilai moral. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa penerapan maqasid syariah dalam AI ini bermanfaat dan tidak menjejaskan tujuan awal penciptaan manusia. Ni korang buat kerja macam mana ni? Ramai sangat anggota kita tak ada ni. Tolong saya nak jalan penyelesaian sekarang. Jadi korang cari macam-macam mana sekalipun, saya nak jalan tu ada. Saya tak nak anggota kita hilang ramai lagi. Hei, budak-budak ni. Betul. Assalamualaikum Datuk. Salam. Maafkan aku Datuk. Macam mana Datuk? Nampak Datuk stres sangat-sangat ni. Saya memang stres kalau ada anggota penyelamat kita ramai.
Alhamdulillah Datuk, dengan selama 1 tahun ni kami berjaya cipta satu projek yang dinamakan projek Estimate. Jadi Datuk boleh tengok dulu. Oh, itu ukuran apa tu punya nak? Ya, betul Datuk. Jadi tadi saya Datuk cakap banyak anggota yang meninggal, betul tak? Jadi kita susah nak jumpa, nak trace peninggalan-peninggalan tentera kita. Tapi dengan alatan ini, insya-Allah kita boleh dapat trace dengan cepat dan tak perlu menggunakan banyak tenaga manusia. Di samping itu juga, alatan ini sangat tahan lasak dan tahan lama. Ya, Kau dapat kurangkan sikit anggota kita yang hilang. betul. Insya-Allah Datuk. Terima kasih Datuk. Selamat. Jadi projek ini akan kami langsungkan pada tahun depan 2020. Mohon Datuk meneruskan projek kami. Lagi lagi. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. 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 Salam. Malaysia Madani bersama saya yang akan berbual seorang doktor yang telah menemukan sebuah perisiannya untuk membantu rakyat Malaysia. Silakan doktor. Okey doktor, boleh bagi tahu nama doktor? Nama saya Hasif. Hasif. Okey Dr. Hasif. Boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang penemuan doktor? Okey. Mesin ni dinamakan AI Imaging Scanner atau dikenali sebagai MRI Scanner. Mesin ini dia boleh mengesan kanser dengan lebih awal. Contohnya kanser-kanser yang ada ke Malaysia. Selain itu dia dapat membantu urus dengan lebih cepat. Dia dapat membantu dengan lebih cepat dan cepat dan mengurangkan kesilapan manusia. Okey, terima kasih doktor atas penemuan yang begitu baik. Jadi kepada semua, bolehlah menggunakan perisian yang doktor telah ceritakan tadi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita masuk kepada kesan negatif. Untuk kesan negatif yang pertama, kajian kami mendapati bahawa manusia kini cenderung terlalu bergantung kepada AI. Berdasarkan surah Al-Isra ayat yang ke-70, manusia dimuliakan dengan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan. Namun apabila manusia terlalu bergantung pada AI, ini dapat menjejaskan fungsi ciptaan manusia. Apabila AI mengambil alih proses berfikir, manusia menjadi lebih kurang cakna dalam menyelesaikan masalah. Ini dapat menghasilkan satu impak yang buruk terhadap manusia sendiri kerana keputusan yang diberikan oleh AI tidak semestinya tepat dan sahih. Kesannya, keputusan yang terhasil mungkin tidak sesuai walaupun dapat memberi implikasi buruk terhadap manusia sendiri. Kesan negatif AI yang seterusnya adalah menjejaskan daya fikiran pelajar melalui melemahkan pengalaman pembelajaran. Selalunya, bagaimana guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah nak nilai tahap penguasaan kita? Melalui apa? Melalui pemberian tugasan, ujian dan peperiksaan kan? Tetapi, dengan adanya AI, kebanyakan pelajar menyalahgunakannya dengan tidak jujur dalam menyelesaikan tugasan tanpa meniru. Penggunaan AI ini dibolehkan tetapi hanya sekadar untuk menambah info tambahan dan bukan sekadar hanya copy, kemudian paste, kemudian terus hantar tugasan itu kepada pensyarah. Tugasan yang diberikan adalah untuk menguji tahap pemahaman kita terhadap apa yang dipelajari. Bila kita guna ChatGPT, dia yang faham tugasan, bukan kita yang faham. Lagi satu, tak semua yang jawapan yang diberikan adalah betul dan tepat dan kebanyakannya berbeza dengan corak pemikiran logik akal kita sebagai seorang manusia. Selain itu, kebergantungan pelajar terhadap AI pada hari ini sangat kritikal. Pelajar tidak mampu mencari jawapan terhadap sesuatu persoalan dengan sendirinya. Kesannya, kemahiran berfikir pelajar tidak dapat dikembangkan dan pelajar tidak mampu menyelesaikan masalah ataupun tugasan di alam realiti. Konsep dia macam inilah. Otak kita ni diibaratkan sebagai otot. Apabila tidak dilatih, ia akan menjadi semakin lemah. Contohnya, dulu kita nak mengira nombor hanya menggunakan otak dan perlu congak-congak saja. Tapi sekarang, nak kira 1 tambah 1 pun guna kalkulator. Sebab apa? Sebab kita tak yakin dengan jawapan kita sendiri. Kadang-kadang, AI juga memberi kesan terhadap pemikiran kita. Kita akan fikir, buat apa aku susah-susah nak cari jawapan? Sedangkan AI dapat buat kerja dengan lebih cepat dan tepat. Kesimpulannya, penggunaan AI boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia. Pandangan Imam Ghazali menjelaskan bahawa manusia sebagai khalifah Allah mempunyai tanggungjawab untuk menggunakan akal dan ilmu yang kita ada dengan amanah dan jujur supaya tidak disalahgunakan.